Kalau tak ada kita tak nampak. Ya Allah ya Tuhanku. Satu mata satu. Nampak? Satu. Saya ingatkan apa Ya Allah ya Tuhanku. Syukur alhamdulillah Rabbil alamin. Rezeki Allah. Satu mata satu. Welcome 2026. Pada awal tahun kali ini, percubaan kali ketiga menerawai di pantai ini. Hasilnya memang sangat-sangat memperasakan. Bayangan kegasakan sudah terasa pada video kali ini. Jom kita sama-sama saksikan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita di dalam Saro Channel 88 second. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat turun ke pantai lagi lah sahabat. Kerana keadaan ini dah cantik. Saya dengan roster, saya dengan keadaan air dah ngam lah. Okey, pada video kali ini saya akan merawai di pantai sahabat. Nampaknya cuaca pada hari ini macam biasa, padu gedegang, mantap padu. Cuaca panas sahabat. Okeylah, pada video merawai kali ini saya ada pesan dalam 5 bungkus sahaja. Saya tak pesan banyak pun. Tak tahu, kita cuba dulu sahabat. Mencari ikan sembilang lah, tak tahulah ada ke tak ada. Jom kita sama-sama saksikan lah. Semoga ada rezekinya untuk saya kali inilah, pada hari ini. Tak tahu lah ada ke tak ada. Jom. Kita akan sentiasa cuba dan mencuba. Okeylah sahabat. Dah sampai dah. Tak tahu apa yang berlaku sahabat. Jom kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya untuk saya pada kali ini sahabat. Tak ada tekanan Yang ini tak ada tekanan lain macam. Okey, yang ini tak ada tekanan. Yang pertama ni masih tak ada tekanan lagi. Mungkin dekat ujung-ujung. Biasalah tu. Air besar ni sahabat. Nampak tu. Ada. Dia memang kat tengah-tengah ni lah. Alhamdulillah, syukur. Rezeki Allah ada satu Walaupun saiz tak padu, tapi ada lah sahabat. Ada sahabat. Ada barang Setiap kali saya pergi tak ada barang. Ini kali lah sahabat. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil yang seterusnya. Yang pertama alhamdulillah ada sahabat. Ada. Okey, yang seterusnya tiada tekanan nampaknya. Masuk yang kedua ni tak ada tekanan. Air besar tak ada Air besar tak ada. Tu besarnya. Pulak apa tu? Ada satu. Ada satu sahabat. Ada jugalah. Tekanan ikan dah mati. Ikan dah mati. Tak makan pun. Ni yang kedua. Alhamdulillah. Dia biasa memang macam ni sahabat. Kalau kita buat video mula-mula memang tak ada. Dia sampai ujung-ujung baru padu. Alhamdulillah. Walaupun saiz sedang, tapi ada ni. Ada lah sahabat. Satu lagi. Alright. Tunggu je tak nak. Okey. Jom. Okey, alright. Dah lama tak ada video merawai kan.
Itulah sahabat. Barang tak ada. Barang tak ada. Saya pun kalau dia ada pasang 5 pun dah cukup lah. Okey. Guys, tak padu mana. Ada tepi ada lah sahabat. Ui. Ada ke? Ikan ni pun ada sahabat. Kena. Geruk-geruk pun kena. Jom. Yang seterusnya tak ada gegaran langsung sahabat. Alamak. Rasanya tak sempat lah ikan ni nak makan. Okeylah, jom saya skip dulu. Nanti kalau ada padu-padu kita jumpa lagi, tengok macam mana. Straight pula tak ada Straight memang tak ada lah. Pelik. Okey, yang seterusnya kita rasakan. Aduh, apa yang ni macam tak ada macam ni. Apa yang ni macam kan tak ada ke? Ikan anu dia lah. Apa tu? Ai, alamak, banyak ikan duri pula. Terawai ikan duri. Wah, sahabat, ikan duri sana lagi besar ikan duri dia. Ikan duri. Duri aja lah. Satu ni. Jom, saya lanjutkanlah sahabat. Tak ada barang lah. Baru skip baru ada sahabat. Oh yo, besar mak datuk. Alhamdulillah rezeki. Ada jugalah 9 tapi tak banyak lah. Sana lagi ada lagi. Dia memang main kat sini je. Ikan memang main kat sini je. Kali-kali pergi pun sini juga dia mau. Wow. Ada apa ni? Ayo tu. Okey, alhamdulillah sahabat. Ada jugalah. Tak tahu ini macam ada lagi sahabat. Besar jugalah sahabat. Mantap lah tu. Besar keli lemat kita. Keli lemat kita besar boleh tahan. Ini apa ni? Alamak, badukang pula. Badukang besar jugalah. Minta maaf. Oh, depan tu je. Kona ni memang power lah. Kalau dia kona aja dia memang power. Garang. Mak datuk. Datuk garang. Ada lagi tu. Sana pun ada. Mantap lah. Yo. Sini memang mantap lah sahabat. Memang puji memuji betul lah tempat ni.
tarikan lagi ganas turun sebab saya nak cepat hari ni. Cepat. Mantap padu. Alhamdulillah, syukur. Aduh, sayanglah. Ini baru betul keli lembat. Lalu pun kena kalau mata tajam lah. Ada jugalah sahabat. Kan ada juga. Saiz tak besar dia. Ada juga. Mantap ah. Dia punya apa ni? Kuat tu. Jangan hanyut lah bang. Saiz daripada tadi sederhana terus. Sembilan liar ni. Ini 9 liar ni. Op. Mantap. Aduh sahabat. Ada dia. Minta maaf. Arang padu lain macam betul-betul depan kayu tu. Aduh. Macam mana saya nak buka ni? Nampak Datuk. Saya ingatkan apa Sembilan betul-betul depan. Besar pula tu. Mak Datuk. Besar besar dia punya terkejut tengok saya. Telur lagi. Alhamdulillah. Telur lagi. Dengan saya pun terkejut tu. Lepas. Kuat tu. Kenapa kau begitu kuat 9 telur sahabat. Dia ni memang luar biasa kekuatan. Mantap. Satu mata satu. Ya Allah ya Tuhanku. Syukur alhamdulillah ya Rabbil alamin. Rezeki Allah. Alhamdulillah. Nampak besar. Saiz memang Saiz jual lah. Alhamdulillah, syukur. Rezeki Allah ada lah. Ada ya. Panjang pula tu. Ini satu-satu Alhamdulillah, syukur. Saya dah terkejut dah. Tak ada orang pun terkejut lah. Tak ada orang terkejut, ada orang lagi terkejut. Aduh. Alhamdulillah. Sebab apa sahabat? Saya pasang tak banyak. Nak mungkinkan ada tu memang susah lah sahabat. Sebab kita tak tahu pot dia kat mana sebenarnya. Mana orang power tu dia tahu lah. Kita ni tak power. Saya ni bantai je woi. Nampak tak sahabat? Dia punya ganas. Ganas semua. Okey, yang kedua. Mak Datuk bunyi dia. Ui. Ada lagi tu. Ada lagi 4 ekor. Ini betul satu-satu sahabat. Memang saya tak tipu lah. Mana ada nak dapat tempat macam ni. Sikit lagi bang. Ikan apa tu? Kuat ni. Gila ni. Betul-betul kuat ni sahabat. Saya dah pancang. Ikan pari ke apa tu? Masalahnya gila ni. Betul-betul kuat ni sahabat. Jap. Kita nak tunggu kereta api. Ya Allah ya Tuhanku. Sabar je lah.
Ini pun masalah juga ni. Dia memang kuat ni sahabat. Ada satu lagi. Yang ni memang kuat. Satu-satu Okay, alright. Yang keseterusnya. Saya dia tak besar sangat. Yang kedua, 3, 4 yang besar betul. Ada lagi. 5 dah. Dah 5 dah sahabat. Oi, sabar bang. Sabar bang. Macam. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Patutlah. Dia punya kayu tadi lain macam tu. Nasib baik saya askar banyak. Askar maksud dia pancang Pancang dia kena banyak. Terpadu saat dan ketika ini lah. Air besar mana ada ke Sembilan roll. Kan betul juga tu. Tapi kita kerja shift payah. Tak nak, saya pun dah gian juga nak merawai ni. Gian tu, tengok kawan-kawan merawai kan. Masih padu-padu pula tu. Wow, parah. Mak Datuk. Sahabat tak nampak tadi. Lama sayangnya. Okey, yang ini saya nampakkan ya. Minta maaf. Shock dah sendiri pula. Shock sendiri. Saya tak buat video sebenarnya. Okey, ni besar ni sahabat. Memang padu lah. Yang ke-5 6 ekor. Satu ni sekali 6 ekor. Ada lagi tu berat ni. Tengah berat ni sahabat. Saya tengah azab juga ni. Alright. Tak boleh alright ni. Okey lah sahabat. Sekejap. Saya pegang ni mesti dia pelanting ni. Tak ada. Nasib baik dia baik. Nasib baik dia bagi kerja sama. Ada lagi. Ada lagi besar tu. Yang kecil depan sana tu besar. Besar tu. Nampaknya saya rasa sabuk ni untuk kerja tangan saya mudah. Ya ada orang pakai tangan je. Power. Saya bukan nak tunjuk power, tapi saya nak dapatkan ikan ni untuk jual dan dapatkan duit. Itu saja yang saya nak. Besar. Alhamdulillah. Macam ada lagi member dia tu. Nampak tu. 3 sekali Mak Datuk. Patutlah dia sama-sama jalan. Yang bawah tu Bismillah juga besar. Besar tu. Dia pukul. Pukulan menekan. Menekan lagi. Menekan lagi. Seronok sahabat. Seronok sahabat. Ikan ada. Seronok. Ya Allah, ya Tuhan. Apa yang sakit ni? Sahabat. Mantap. Kena pun. Dia terkena sahut tak boleh sahabat. Terkejut dia. Yang paling besar. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Ini betul-betul rezeki Allah. Allah nak bagi. Allah nak bagi ada. Itu dia. Masih ada lagi dia. Mantap padu. Jom, tengok lagi. Ada lagi ni sahabat. Tapi saiz tak besar. Sebab dia tak agresif. Tahu. Yang agresif ikan kecil. Dia dah tak ada dah rasanya. Tu lain macam je dia punya ni. Nanti kita tengok balik. Okeylah, saya lanjutkan dulu. Tengok. Ada lagi ke ikan besar. Hasil yang padu-padu ke.
Alhamdulillah, syukur. Allah nak bagi dia tak kira masa air besar pun dia ada. Okeylah sahabat, ini yang terakhir. Tak tahu yang terakhir ni apa yang terjadi. Depan ni saja. Depan ni saja. Alhamdulillah, syukur. Rezeki Allah. Depan saja. Tak takut. Ada juga rasa sahabat. Lagi tak bersandar. Saya tak boleh. Takut putar je. Tu ada lagi tu. Tak besar. Saiz tak besar lah. Tengok apa yang terjadi. Sering kali hati bertanya, tiap saat kita bersama, sampai bilakah kau mendam. Tempat ni berlumpur betul sahabat. Paling berlumpur lah tempat ni. Tapi berlumpur bang. Saiz curut kan? Lumpur saiz curut tak tahu, tak padu. Tapi ada lah, tambah-tambah kilo. Tak makan pun. Kena kat atas kepala terus lagi. Hasil yang seterusnya. Tak ada, setakat ni tak ada Ada satu. Yang ni panjang lah sahabat. Saya punya satu bungkus ni memang panjang gila. Tak ada. Tak ada melawan. Tak ada yang nak fight. Tak ada nak fight. Depan sana je ada. Ikan apa tu? Macam ikan biasa je. Lama. Mana? Rasanya kat mana? Oh ni. Besar geruk-geruk tu. Ikan lama. Geruk-geruk. Tiga lain. 3-4 lain ni. Macam ada. Yang ni ada. Asal ujung-ujung dia ada. Oh, ujung-ujung ni semua ikan anu lah. Ikan teri. Belukang saya buang lah. Oh, semua belukang kat sini lah. Tak nak lagi dah. Tak ada lah. Jom saya lanjutkan sahabat. Kita tengok hasil lah. Keseluruhan. Saya nak cepat ni sebenarnya. Nak ambil isteri lagi. Aduh. Nak ambil isteri lagi. Okay, jom lanjut lagi sahabat. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Alhamdulillah sahabat. Hasil saya pada hari ni, alhamdulillah sahabat. Tu dia. Memang banyak lah sahabat. Ini anggaran dalam 10 kilo ada sahabat. Anggaran dalam 10 kilo ada. Besar-besar. Besar ni sahabat. Satu besar, dua ni besar. Oh, yang ni telur. Yang ni telur sahabat. Ini telur Mantapnya. Alhamdulillah lah, syukur rezeki Allah. Dia memang awal-awalnya tak ada. Di ujung-ujungnya ada juga.
Ujung ni mesti ada cerita dalam video, memang macam tu. Dia last dia baru Eru datang kan. Alhamdulillah ada sahabat. Yang ni besar ni kepala. Ni besar. Besar sahabat. Alhamdulillah. Aduh. Wah, garam betul. Pukul dia. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Seru Channel 88 second. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hasil ni saya jual sahabat. Memang saya akan jual. Dan ada yang dah order dah daripada subscriber kita. Yang ni semilang laut tu sahabat. Dia putih je, dia tak hitam macam ni kan. Ini hitam. Ni semilang apa ni? Semilang sungai ke hitam macam ni. Tapi ada yang hitam macam ni. Macam mana tu? Ada 3 color bangsa. Ada 4 bangsa yang berbeza. Yang warna gold, warna putih, warna hitam, dan warna hitam agak dia macam putih-putih sikit kan. Yang penting ikan semilang. Okeylah, jom. Saya nak balik dulu dan nanti kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Alhamdulillah ada.